Lagi sekarang ni kita berada dalam bulan Rejab. Ni tak lama lagi kita nak masuk bulan puasa lah. Jadi sebelum pada tu kita sambung deh pelajaran kita. Hari ni masuk bab molek. Masuk bab babus solatil musafiri. Babus solatil musafiri. Dia bab pada menyatakan solatil musafiri, sembahyang orang musafir. Ni penting bab ni nah. Banyaklah kita duk berlaku masalah musafir ni. Dia akan cerita di dalam bab ni masa ni kita nak semayang di dalam masa musafir, masa di dalam perjalanan ni. Balah mana ni Allah Ta'ala beri rukhsah, beri kemudahan untuk orang yang musafir. Tu dia. Banyaklah kemudahan Allah Ta'ala beri pada orang musafir ni. Setengah daripadanya ialah dia beri rengehkan semayang. Dia merengehkan semayang. Jadi hak 4 rakaat tu Allah Ta'ala beri kemudahan. Boleh kita buat 2 rakaat. Tu setengah daripada rukhsah, kemudahan yang Allah Ta'ala beri pada orang musafir lah. Syarat dia lah. Kalau kita hari ni kita mesti tengok syarat balah mana dia boleh kita nak puasa, nak jamak semayang ni. Kalau misal tak ada syarat ni dia tak boleh, tak sah dia kita nak puasa, nak jamak semayang pun dia kena ada syarat-syarat dia. Dia kata ini suatu bab pada menyatakan semayang orang musafir, orang yang di dalam perjalanan. Tapi nak musafir ni musafir yang haruh lah. Di sini musafir ialah musafir yang haruh. Ni bukan musafir muksiat. Allah Ta'ala dia tak beri kemudahan untuk nak pergi buat muksiat, tak boleh. Kalau siapa nak musafir pergi buat muksiat tu Allah Ta'ala tak sebab dia panggil apabila kita beri kemudahan pada orang buat muksiat ni supaya kita sokong, tolong dia tak buat mengejar ke muksiat. Tu tak boleh dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri. Kita kena tolong-menolong di atas kebajikan. Di atas sini harus bagi orang musafir di atas safar yang panjang. Yakni musafir yang panjang ni. Setengah kata 88 km lebih. Dalam 88-89 km. Tu dah dia panggil. Ada sebutlah kitab lain lah. Dia kata lebih kurang itulah 88 lebih kilometer. Dia panggil 2 marhalah. Tu dia. Dia kata harus bagi orang musafir safar yang panjang. Lagi pula tak cukup lagi, kena mubah. Musafir ini makna kata musafir yang mubah, yang harus. Yang agama dia beri kemudahan. Mana harus boleh kita pergi musafir ni, tak ada dosa, tak ada musiat apa. Tak kira lah kita musafir sama ada kita ada hajat, tak ada hajat, ataupun nak ziarah adik-beradik, musafir nak nega, tu boleh belaka. Anak yang harus ya. Dia kata yakni harus safarnya itu. Di mana kata perjalanan dia tu dia tak harus. Tidak ada muksiat, tidak ada dosa di dalam musafir. Tengok lagi banyak lagi. Dia kata ia kosakan semayang. Kosa ni bahasa Arab. Kosri kosa. Kita ni mana kata memenekkan semayang. Kita panokkan semayang, kita rekahkan semayang. Dia panggil kosakan semayang yang 4 rakaat. Tapi nak semayang hak pesen 4 rakaat. Semayang hak 3 tak boleh. Hak pesen 2 rakaat tak boleh, dia untuk hak 4 rakaat. Dia boleh kita buat kosa, kita rekah buat jadi 2. Dia kata lagi adaan yang tunai. Kita semayang tu ada yang tunai ataupun qadaan ataupun semayang qada boleh tak kita kosa.
sama ada semayang tunai, sama ada semayang qada, dia kata sah belaka kita qasar. Tapi syaratnya qada ni ialah untuk semayang hak dia luput di dalam masa perjalanan. Deh. Kalau semayang ni dia luput di dalam perjalanan, hak tu dia kata boleh kita qada serta dengan kita qasar. Jangan pula semayang hak kita tinggal masa kita hadir di rumah ni kita tinggal semayang. Lepas tu nak pergi qada dalam musafir, hak tu tak boleh qasar. Hak tu tak boleh qasar. Dia nak boleh qasar ni ialah untuk semayang yang kita luput di dalam masa musafir juga. Baru boleh kita qada tu hak keadaan musafir. Tengok lagi. Maka dia tak tiada harus qasar fardu maghrib. Dia fardu maghrib tak boleh qasar. Dia dengan sebab maghrib ni dia bukan 4 rakaat. Bukan 4 rakaat. Dia ayat dah tadi dia kata harus kita qasar ni semayang 4 rakaat. Kalau gitu maghrib ni dia kata tak boleh kita qasar. Qasar tak boleh. Tapi jamak boleh. Boleh kita jamak tapi qasar tak boleh. Ataupun semayang subuh tak boleh tak? Sebab subuh ni dia qasar dah. Dia pandak dah. Kita buat dengan 2 rakaat dah. Jadi kata subuh ni dia tak kena qasar dah lah. Dia qasar dah. Jadi hak boleh qasar ni ialah semayang zuhur, semayang asar, semayang isya, 3 ni. Dia kata bermula safar yang panjang. Dia panggil musafir yang panjang yang qada mana dia kata panjang, iaitu perjalanan 2 malam ataupun 2 hari. Qada tu 2 malam ataupun 2 hari, ataupun seharinya dan semalamnya. Dia panggil sehari semalam. Perjalanan yang pertengahan yang membawakan berat-berat, yang membawakan benda-benda berat-berat. Supaya zaman dulu dia muat barang. Kalau unta tu makna dia muat barang berat-berat tu dalam sehari semalam. Qada tu lah. Ataupun kalau kita tak ada muat barang berat ni dalam perjalanan 2 malam ataupun 2 hari. Sekadar tu. Ataupun lain kita oyak mudah-mudah kata 88 kilometer lebih-lebih. Tu. 88 ataupun 89 kilo lah kita mudah-mudah. Kilometer ni. Lebih kurang lah. Dia kata lagi bermula semayang tamam dia tak afdal kita semayang penuh 4 rakaat. Jangan qasar. Tamam ni mana kita semayang penuh 4 rakaat tu jangan qasar. Dia tak afdal jika ada safarnya, jika ada perjalanannya itu 2 marhalah. Qada 2 marhalah. Kalau perjalanan dia tu qada 2 marhalah dalam 88 kilo lebih tu, qada tu dia kata nak molek kita buat penuh lah. Buat penuh. 4 rakaat tu dia kata lebih afdal lagi daripada kita qasar. Padahal harus kita qasar boleh. Tapi di segi afdalnya, afdal kita buat tamam lagi. Buat tamam. Kalau perjalanan qada tu lah. Qada 2 marhalah. Dia tak nak moleknya kita semayang tamam. Tu dia. Di segi afdal tu dia tak sama lah. Tak sama. Dan jika ada safar perjalanan tu 3 marhalah. Kalau dalam lebih kurang 3 marhalah tu dia kata qasarnya afdal daripada kita semayang tamam. Kita qasar tu lebih molek, lebih afdal daripada kita semayang penuh. Kalau 3 marhalah naik lagi. Kalau dalam qada 2 marhalah tu, hak tu dia kata kita semayang penuh lebih molek. Tapi kalau 3 marhalah naik atas, kalau kita sini ke apa kok cenak buat penuh lah. Kok cenak kok yang naik penuh tu kita nak moleknya. Kita buat qasar lah.
Dia kata lebih molek kita buat kosa sebab dia jauh. Tapi kalau qada sini nasta jalan tu dia panggil kita buat penuh lah. Lebih baik kita buat penuh, lebih afdal lagi. Tu cara dia ni. Cara hak mana afdal di antara dua ni kena tengok pula. Habis itu. Ni dia nak masuk cara musafir ni nak bilang di mana dia. Permulaan start kita nak musafir tu dia bilang di mana. Ni kena erti bab ni. Dia kata bermula awal-awal permulaan safar. Dia kira kata permulaan tepat mula kita nak musafir tu. Sekiranya tepat permulaan tu boleh dah kita qasar di situ. Jika ada negeri itu berkota lah. Kalau negeri kita ni dia ada cupcake dia tu pakai kota negeri. Kampung, dia buat kampung negeri lah. Zaman dulu dia ada lah. Kalau negeri yang pesen berkota, dia buat kampung. Dia setakat kampung tu balik luar pada pagar tu balik luar pada kota tu dia kira kata di situlah tepat permulaan kita musafir. Tepat permulaan kita nak puasa situ luar daripada kota negeri. Kalau negeri hak pesing ada kota, dia kata di luar kota tu lah. Kita tubik luar kota tu, dia kata situ itulah tepat permulaan musafir. Mana kata situlah tepat yang boleh kita nak puasa. Tapi kalau kita duduk dalam negeri lagi, tak tubik luar lagi, tak boleh puasa lagi. Kena tubik daripada luar kota tu baru boleh puasa. Boleh puasa itu. Ni yang pertama. Dia kata keluar daripada kota itulah tepat permulaan musafir. Suk musafir pun klik sampai situ kak. Dia hala kita klik musafir lagi pun suk di tempat situ. Dia tempat kita mula tu. Tu negeri yang berkota ataupun jika ada pariknya. Negeri ni pasal ada parik, ada carok, ada sungai. Ni maka hendak dilalu parik. Makna kata kita keluar tubik luar parik tu dia dah. Lakah carok dia dah. Ni kalau misalnya kek kampung kita tu sekat carok, sekat sungai tu. Kita lakah sungai tu, makna kata situ boleh dah. Kita kosa boleh dah situ. Tu dia panggil tepat permulaan musafir. Dia kata lakah parik, lakah carok tu dia dah. Maka hendaklah dilalu parik. Kita kena lakah parik, lakah carok, lakah sungai. Lek sana ni baru kata boleh kita kosa. Tu. Tak payah deh. Dan jika tiada berkota, dia kata maka hendaklah ia lalu segala tempat yang diduduki orang. Kalau misal kata negeri ni, kampung ni dia tak ada kampung, tak ada cupcake, dia tak ada. Kota pun tak ada, patu carok pun tak ada, sungai pun tak ada. Dia kena lalu hingga sampai suk rumah orang tempat mendiami. Tempat mendiami rumah orang tu, suk rumah orang tu lek sana tu dia dah. Rumah hak sutai sekali. Apa tahu rumah dek belak-belak ni mana kata pergi ujung sekali tu, lepas dek sana rumah hak sutai sekali tu, mana kata dia dah. Boleh kita kuasa dah. Sebab dia kampung tak ada, carok pun tak ada. Kalau itu kek kampung tu dia kata suk tempat didiami oleh manusia. Mana tahu suk sana tu dia boleh dah. Yakni dia kata lalu segala tempat yang diduduk orang. Kita lalu tempat yang didiami orang tu, mana kata di situ boleh kita kuasa. Boleh kita kuasa. Tu nah tempat permulaan kita musafir. Habis. Dan habislah safar dengan sampai ia kepada tempat permulaan safar. Dia panggil musafir kita tu dia suk di mana. Tapi kalau selama kita duduk dalam musafir lagi tu kita boleh kosa lah. Tapi bawa kita klik sekali lagi,
hadap kelik ni mana kata sampai di tempat kita mula. Di situ habislah. Dia sampai di tempat kita mula tu. Di sini dia kata sini habislah sapa dengan sampai ia kepada tempat permulaan sapa. Dia bawa dia klik lagi sampai di tempat dia mula ni, tempat dia start mula tu, suk musafir situ tak boleh lah. Tak boleh kosah lah. Tak boleh kosah dah. Kita tengok syarat dia banyak lagi lah belakang. Iaitu dia kata kota, sampai di kota ataupun tempat kedudukan orang tu. Kalau misalkan negeri ni tak ada kota, tak ada parit, tak ada sungai, kita klik mari sampai di tempat rumah hak akhir sekali. Tu makna kata di situ tempat suk bagi musafir kita. Dan demikian lagi putus sapa ni nak kata putus musafir nah. Hak sani salah satunya kita kembali sampai di tempat kita mula. Tu satu putus musafir. Dan demikian lagi putus musafir juga dia kata dengan niat kembali, kita niat kelik tu putus lah. Niat kelik putus langsung dah. Dia walaupun tak sampai lagi di tempat maksud tempat kita kosak. Tapi kita niat nak kelik tu putus dah. Tapi kalau kita tak niat tak apa, sepala ni mak misal ni. Kita nak gimana ni? Kita duduk sini nak pergi cenak. Bagi siapa di tengah jalan. Siapa di tengah jalan tu, kita pun berhenti situ. Berhenti kata nak kulit niat nak kulit. Kalau misal dia niat nak klik saja tapi tuan tak berhenti, hak tu tak apa. Tak putus musafir. Dia niat nak klik tapi kereta tak berhenti. Duk pergi lagi. Duk hadap lagi, tu hak tu tak putus. Dia nak dah kalau kita niat nak klik serta kita berhenti. Berhenti musafir. Kalau buat motor ke cok motor lah, kalau buat kereta ke berhenti kereta lah. Berhenti musafir itu makna kata putus lah. Putus perjalanan. Makna kata putus musafir. Tak boleh kosah lah. Lepas tu bawa kita klik kat ni pula, tengok dia bila musafir semula pula situ. Tempat kita niat kembali itu, niat nak klik tu, tapi syarat niat nak klik kepada tempat kediaman lah. Niat nak klik tempat duduk kita ni, tempat asal kediaman kita ni. Tapi kalau kita niat klik tempat lain tak apa. Niat nak klik ke, tapi bukan klik rumah kita ada, klik kat lain. Hak tu tak betul. Kita niat nak klik rumah kita, tempat kediaman kita, baru kata putus. Lepas tu, baru dia putus tu, dia tengok pula, setak dia pada tempat putus tu, mari di rumah kita tu, sampai dua meralah tak? Kalau tak sampai dua meralah, tak boleh kosah lah. Dia kira kata, dia bilang musafir hak lain pula. Dia kira kata duduk di tempat kita berhenti tu, mari di rumah kita tu, dia kira musafir lain pula. Tu dia. Hak tadi putus dah situ. Dengan sebab kita niat nak klik. Lepas tu dia bilang di situ, dia kira musafir lain pula. Dia tengok kata tempat kita berhenti tu, tempat kita niat kembali tu, mari sampai di tempat kediaman kita ni, sampai dah dua meralah. Kalau sampai dua meralah, boleh kosah tengah-tengah jalan. Tapi kalau tak sampai dua meralah, tak boleh kosah. Tak boleh kosah. Sebab dia putus dengan musafir kita. Bahawa dia putus tu, dia kena kira semula. Lepas tu, tempat kita putus tu, kita tak boleh kosah lah. Tak boleh kosah lah. Kalau misal kata tempat kita putus saat ni tu, sampai di rumah kita ni, dia sampai dua meralah lebih, kita boleh kosah lagi. Tapi syarat mu kena tubik daripada negeri hak mu putus saat ni. Tubik daripada kek negeri dia. Dia. Lepas tu pelik rumah kita, boleh kita kosah. Tapi kalau duduk di negeri itu lagi, tu tak boleh kosah lagi. Sebab dia putus dah. Dia kena tubik daripada negeri itu, boleh kosah. Sampai di rumah kita. Kalau sekiranya sampai dua meralah. Ni kita nak ayat. Kalau kita niat kembali tempat kediaman kita, dia kata putus. Tapi kalau kita niat kembali bukan pada tempat kediaman kita, hak tu tak putus. Tak utuh. Tak utuh.
Tengok lagi. Dan dia kata kembali. Dia dua sini. Niat kembali dan kembali. Niat kembali dan kembali. Dua. Bagaimana kalau dia niat kembali saja tapi dia tak kembali, itu tak betul. Dia niat nak keluar rumah tapi tuan tak berjalan. Tak berjalan lagi. Tak berhenti. Tuan tak berhenti, tak berjalan lagi tak, tapi dia niat nak keluar. Itu tak betul. Dia nak putus ni, dia niat kembali, niat nak keluar ke tempat kediaman dia serta dia tu berhenti musafir. Makna kata putus. Ataupun diniatnya hendak bermukim ia pada tempat itu, di atas serta berhenti. Supaya dia niat nak bermukim di tempat tu, satu tempat lah. Lepas tu dia niat nak berhenti kat situ. Niat saja. Niat nak bermukim, niat nak berhenti situ. Serta dengan berhenti. Mana kata putus. Dengan bahawa dia niat nak berhenti ni, dengan tak kait kata apa hari, dia tak tentu apa hari. Tak tentu apa hari. Semata-mata dia niat nak berhenti saja. Semata-mata dia niat nak bermukim di satu tempat. Akhir putus sudah. Putus sudah. Ataupun dia niat nak bermukim di satu tempat, dia kata 4 hari lebih. 4 hari lebih. Tak kira hari masuk, tak kira hari keluar, makna kata 4 hari ni atas. Ataupun putus tak? Putus tak? Sama ada tempat dia berhenti tu, tempat hak dia tuju nak pergi ataupun lain daripada tempat dia tuju. Mana kata dia gini niat nak berhenti situ tu semata-mata nak berhenti dengan tak kait kata apa hari. Ataupun dia sebut kata nak berhenti 4 hari ataupun lebih pada 4 hari, hak tu pun putus tak. Ataupun dia kata sampai ia kepada tempat yang dikosak, sampai tempat yang dikosak. Mana kata sampai tempat yang dikosak tu, mana kata dia niat berhenti situ. Niat nak berhenti situ. Mana kata putus tak. Ataupun niat ia hendak berhenti pada tempat itu 4 hari. Supaya kata dia gibah tu, dia niat nak bermukim, nak berhenti situ 4 hari. Ataupun lebih daripada 4 hari. Supaya tak putus tak. Nak kata kalau dia niat nak berhenti tak sampai 4 hari, upama dia nak berhenti sehari ataupun 2 hari ataupun 3 hari, tu tak apa lagi. Tapi kalau niat nak berhenti 4 hari, 5 hari, 6 hari, hak tu putus. Putus. Serta malamnya yang lain daripada hari masuk dan hari keluar. Hari masuk dia tak kira, hari keluar dia tak kira. Tapi kalau dia kira hari masuk dan hari keluar jadi 5 lah. 5 hari 5 malam. Tapi hak ni dia tak kira hari masuk, tak kira hari keluar tu, jadi mana dia jatuh kata dia setakat 3 hari saja dia benar. Kalau 4 hari tu putus. Dia kata tiada kira hari masuk hari keluar. Dan jika tiada ada kosak hendak berhenti, dia tak ada kosak nak berhenti, tetapi dia kata diharap dapat hajatnya pada tiap-tiap hari, sepatah dia pergi sampai dah di tempat ni, tapi dia tak niat nak berhenti lah. Dia dah harap kata ataupun dia harap kata hasil kali hajat dia dalam sehari ataupun 2 hari ataupun 3 hari, tak lebih. Sekadar tu. Apa tu tiba-tiba tak hasil dalam sehari hak dia duk suka tu, ataupun dalam 2 hari hak dia duk suka, ataupun dalam 3 hari hak dia duk suka tu, tak hasil hajat dia. Tapi dia ada harapan tiap-tiap hari kata nak hasil. Ada harapan tiap-tiap hari. Ni tengok lagu mana. Dia kata tetapi diharap dapat hajatnya pada tiap-tiap hari harus dikosa hingga 18 hari. Hingga 18 hari.
dia boleh kosa sampai 18 hari, tapi naknya ada harapan, tiap-tiap hari ada harapan. Papa esok harap, tapi tunggu-tunggu tak boleh harap. Lusa harap kata nak boleh, tak boleh harap. Sampai dia tunggu nanti-nanti hingga cukup 18 hari. Suk kat 18 hari, dia boleh kosa sampai 18 hari. Tapi syarat, jangan dia niat bermukim. Lepas tu jangan dia niat bermukim 4 hari lebih, jangan. Jangan niat bermukim. Jadi kalau dia niat nak bermukim situ, nak berhenti situ, putus sudah. Ataupun dia niat nak bermukim 4 hari ni atas, tu putus sudah. Tapi kalau dia niat qada nak bermukim sehari ataupun 2 hari ataupun 3 hari, tu tak putus lagi. Lepas tu dia boleh kosa sampai 18 hari. Dengan sebab hajat dia tak asing. Hajat dia tak asing. Ni. Dia supaya kalau kita pergi sampai di tempat kosak ke ataupun tak sampai di tempat kita kosaknya, kalau kita niat berhenti semata-mata nak berhenti situ, putus lalu dah. Sebab kita nak pergi mana? Kita nak pergi Cenak. Bahawa kita sampai di jalan tu, kita niat kata nak pergi berhenti di Cenak. Nak pergi bermukim di Cenak. Tekah tu tak putus lagi. Bahawa sampai di Cenak bah tu putus dah. Ataupun kita pergi niat tekah sampai. Bahawa pergi sampai di Cenak bah kita niat bermukim situ. Putus sekarang itu dah. Dengan bahawa dia niat nak berhenti, nak bermukim semata-mata nak berhenti dengan dia tak tentu kata berapa hari. Dia tak tentu berapa hari. Tapi kalau dia tentu hari, jangan lebih pada 3. Kalau dia tentu hari, jangan lebih pada 3. Dia tentu hari supaya kata dia nak berhenti situ. Dia sama ada tempat dia nak berhenti itu tempat dia tuju ke ataupun tak sampai lagi tempat dia tuju, dia nak berhenti sehari. Tu tak betul ni. Ataupun dia nak berhenti 2 hari. Tak betul ni. Ataupun dia kata dia nak berhenti situ 3 hari. Tak betul ni. Tapi jangan 4. Kalau kata nak berhenti itu 4 hari, tu betul. Betul. Pasal 4 hari itu dia lebih lah. Dia benar setakat 3, tak kira hari masuk hari keluar nah. Tak kira hari masuk hari keluar. Makna kata setakat 3 hari saja dia beri kalau kita niat dia tentu hari. Tapi kalau kita niat tak tentu hari, pakai niat nak berhenti semata-mata niat nak berhenti gitu, dia kata bahawa sampai di tempat kita niat nak berhenti itu, dia kata putus. Putus saudara. Ataupun lebih. Lebih ni mana kata 4 hari, 5 hari, 6 hari. Kita niat di rumah lagi ataupun tengah-tengah dek jalan tu dia tahu dah sampai di Cenak setelah lagi. Kita berhenti situ bermukim 4 hari ataupun kita pergi berhenti situ boleh seminggu, 7 hari. Dia kata bagi sampai bah tu putus. Putus saudara. Ni nak kata kalau misal dia pergi kait hari, dia benar setakat 3 saja. Kalau lebih pada 3, 4, 5 ni tu makna kata putus musafir. Ataupun dia tak tentu hari. Dengan bahawa dia niat nak semata-mata nak berhenti, hak itu putus juga. Putus juga. Apabila sampai di tempat hak dia niat nak berhenti sana. Kita mari kat ni lah. Dan tiada harus kosa orang yang musafir yang tiada tahu tempat hendak pergi. Kalau misal kata tempat dia nak pergi ni tak tahu di mana, dia semata-mata ikut driver aja. Ikut driver. Ni driver kata pergi, dia pergi. Tak tahu nak pergi mana dia. Dia tumpang di belakangnya. Ni. Tu dia panggil tak leh kat lagu tu. Dengan bahawa dia tak tahu tempat nak pergi tu. Seperti orang haim. Orang haim ni makna kata orang ni dia berjalan musafir dengan tak tentu kata nak pergi mana, ikut mata kaki dia panggil. Dia ikut sampai mana pai rai. Pai rai tak tahu nak pergi mana rai lagi. Dia panggil ikut mata kaki. Dengan bahawa dia tak ada tempat kosak yang tertentu, tak ada. Orang ni dia kata tak boleh. Kalau selagi tak sampai 2 marhalah tu tak boleh kosak. Kecuali kalau sampai dah 2 marhalah baru boleh kosak.
Kalau tak sampai 2 marhalah lagi tak boleh kosa. Tu. Sebab tak tahu lagi kata dia jauh ke dekat hak dia nak pergi ni. Dia jauh ke dekat. Tapi baru sampai 2 marhalah dah, hak tu yakin kata boleh lah. Sebab lagu mana pun sampai 2 marhalah dah. Tapi kalau belum sampai 2 marhalah lagi, dengan bawa duduk ke tengah jalan baru, tu tak boleh kosa. Sebab tak tentu lagi kata nak pergi tu sampai 2 marhalah ke tak. Orang ni dia kata semata-mata ikut mata kaki. Ataupun dia kata hamba yang lari daripada tuannya tuan hamba. Hamba ni dia lari daripada tok ngulu dia. Hamba yang lari ni cerak dah. Dia tak tahu nak pergi mana dia, lari pergi. Tu lari lepas-lepas. Lari nak lepas pada tok ngulu saja. Dia mau tak nak pergi mana. Bukan nak pergi mana ni, nak lari daripada tok ngulu. Gimana tak apa deh, tapi nak lari daripada tok ngulu. Orang ni pun dia kata tak boleh kosa kat. Dengan sebab tak ada tempat yang tertentu hak dia nak pergi. Ataupun askar dan isteri yang tiada tahu akan kosak penghulu askar. Jadi askar tentera ni makna kata dia tak tahu dia mana nak gituk di mana tak tahu. Dia ketua dia saat ni. Dia tak tahu kata nak gituk di mana. Cuma bawa pergi. Tak tahu nak pergi tangkang di mana tak tahu. Tu pun tak boleh kuasa agak. Isteri supaya agak. Isteri ni makna dia tak tahu kata suami dia tu nak pergi mana. Dia suami dia pun tak mau royak. Tanya nak pergi mana ni? Sak mutu dulu. Nak pergi mana tak tahu. Naik tu bung tak tahu nak pergi mana. Isteri ni pun balah tu gak dia tak tahu tempat yang dia nak pergi tu, dia kata selagi tak sampai di 2 marhalah tu tak boleh kuasa. Hingga dia kata lalu dari hari perjalanannya apa ada 2 hari. Tulis tak baca tak? Lalu 2 hari nah. Dia tulis itu lalu dari hari 2 hari perjalanan maka harus kedua-duanya puasa. Mana kata bahawa sampai dah di tempat dia musafir, panggil tempat dia kosak sana sampai dah 2 marhalah tu sampai dah barulah kata boleh dia kosak. Tapi kalau tak sampai lagi 2 marhalah, dia orang ni dia tak boleh kosak apa dia, iaitu hamba yang lari daripada tok ngulu askar yang dia tak tahu kata ketua dia nak buat gimana, isteri yang dia tak tahu kata suami dia nak buat gimana. 2-3 orang ni dia kata tak boleh kuasa selagi kalau tak sampai 2 marhalah. Tapi kalau sampai 2 marhalah dah baru boleh kuasa. Pasal yakin dia kata sampai. Tapi kalau orang biasa ni kita tubik luar daripada kek kapung pun boleh kuasa dah. Tak nanti sampai 2 marhalah, tapi demo ni kena sampai 2 marhalah dulu baru boleh kuasa. Dia sebab tak cerak lagi kata perjalanan tu nak sampai ke tak. Dia baru sampai apa tu baru yakin kata boleh kuasa dah. 2-3 orang ni. Kita mari ni cara kuasa. Syahadan. Syarat kosar itu dia kata bahawa ada safarnya haruh. Musafir ni nak musafir yang haruh. Dia tak maunya musafir yang haram. Mana contoh musafir yang haram? Dia panggil satunya kalau supaya isteri ni dia lari tubik daripada rumah suami dia tu dengan tak minta izin. Tok laki dia tak izin lah. Tapi dia lari daripada tok laki dia tu, padahal tok laki dia tu tak izin, dia pergi juga. Mana kata perempuan ni tak boleh kuasa. Sebab musafir dia saat ni haramun haram. Tu musafir haram, tak boleh kuasa. Ataupun musafir ni kerana nak pergi buat maksiat. Musafir kerana nak pergi main judi, musafir kerana nak pergi penyambung, semualah.
Jenis musiak ni dia kata haram kosa lah. Dia kata tak harus kita kosa. Nah, tengok sini. Yang pertama sekali dia kata kosa ni apa ni, musafir ni musafir haruh. Dan jangan ngikut ia akan orang yang bermukim. Ni banyak orang tak faham. Kita syarat kita nak kosa ni, jangan kita pergi ikut Tok Imam yang Tok Imam tu dia orang tempatan. Dia bukan orang musafir dah. Kita pergi ikut Tok Imam orang tempatan. Orang tempatan situ, mana kata Chowking situ. Padahal Tok Imam tu dia sembahyang penuh 4 rakaat. Tapi time kita pergi tu dia duk tahiyat akhir dah. Ataupun dia sembahyang dah 2 rakaat. Kita pergi buat molek. Dia ada 2 rakaat lagi. Kita pun nak kosa 2 rakaat juga. Kita pun takbir belakang dia. Allah ikut dia. Dia jadi Tok Imam. Dia jadi Tok Imam, kita ikut belakang. Hak tu dia kata tak harus kita kosa. Ataupun kita ikut ni pada satu juzuk saja daripada semayang orang tempatan saat ni. Dengan bahawa upama orang tempatan hak dia tak kosa, tapi dia yang penuh lah tak kosa. Kita pergi dapat dia tu dia tak tayak akhir dah. Dia duk tayak akhir nak habis salam dah. Kita pergi nampak dia duk semayang, kita pun Allahu Akbar, turun duduk kali dia. Turun duduk tak sampai seminit, dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita tambah rakaat, kita kosa. Tak boleh kosa. Tak boleh kosa. Kita naik tambah rakaat kita tu kena wapak penuh. Kena wapak, tak boleh kosa. Sebab mungkin ikut Tok Imam hak semayang penuh tak ni. Tok Imam tu semayang penuh. Walaupun kita ikut saat ni pada akhir semayang dah, sekalipun dia kata tak boleh kita kosa. Jangan ingat ni anak-anak. Kalau kita nak kosa juga, kita kena buat suku. Buat dah. Dia apa orang ni? Tak pergi 5 orang. Gigi tengok Tok Imam duk semayang situ. Dia duk semayang dah. Kita tak, kita ni nak kosa ni. Kita pergi buat jemaah suku. Jangan duk ikut dia. Dan ikut dia pakai tak boleh kosa kita. Ataupun yang disyakkan mukim, dengan bahawa kita syak kata Tok Imam hak kita nak ikut tu dia saat ni orang bermukim ke orang musafir, kita syak dalam hati. Sekali kata dia ni orang tempatan, sekali kata dia ni orang musafir supaya kita agak. Kita syak lagu tu pun tak boleh dah. Kalau mau ikut dia tak boleh dah. Dan lagi disyaratkan meniat hendak kosa di dalam takbiratul ihram. Kosa dia tak serupa jamak. Ingatlah, kosa dia tak serupa jamak. Kosa dia kena niat kosa di dalam takbir. Masa kita Allahu Akbar, masa dalam takbir tu dia kena niat kosa situ. Tapi jamak tak. Jamak ni kita niat di dalam semayang. Tak mesti dalam takbir. Dalam takbir tak niat tak apa. Jamak ni kita niat tengah-tengah duk semayang. Sambil duk sujud boleh, sambil duk tahiyat awal boleh, tahiyat akhir pun boleh. Kita niat di mana pun tak apa. Masalah jamak. Tapi kosa tak boleh. Kosa ni kita kena niat di dalam takbiratul ihram. Kalau siapa dia niat kosa luar daripada takbir, lepas takbir dah baru dia niat kosa, dia kata kena buat penuh. Kena jadi penuh 4 rakaat, tak boleh kosa. Tapi ada setengah ulama dia kata kosa tak kena niat pun tak apa. Tak kena niat kosa pun tak apa. Dia pakai niat 2 rakaat ya. Dia niat kata usalli semayang apa? Maghrib, zuhur. Usalli farda zuhri rakaatain. Rakaatain. Saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. Kan Allah Ta'ala. Mana kata sah dah kosa. Niat lagu tu. Tak kena niat kosa dah. Pasal dia kata 2 rakaat tu kosa dah.
Dia niat kata aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. Kau sadar dia sebut 2 rakaat tu? Dia tak mesti kata disebut qasran ke tak kena lah, maksuran tak kena lah. Tak kena sebut kata qasar lah. Sebab dia niat 2 rakaat tu mana kata qasar dah. Tu dia. Jadi mudah-mudahan dia kata niat aku semayang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Taala. Sah dah tu. Qasar dah tu. Dia qasar dah tu. Setengah kata lagu tu, setengah kata lagu tu. Tapi setengah tu kata kena niat qasar. Tapi setengah kata tak kena niat, tak apa, pakai niat 2 rakaat pun dia dah. Tujuan nak dia 2 rakaat tu ya. Lepas pada ni dia nak royak bab syarat jamak tak. Ni royak bab qasar dulu. Dan lagi disyaratkan pula berkekalan safar di atas daripada takbiratul ihram hingga sampai salam. Mana kata mik daripada kita takbir mula-mula Allahu Akbar tu hingga sampai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi tu kita sentiasa duduk di dalam musafir. Kalau misal kata kita niat bermukim tengah-tengah duduk semayang tu kita niat bermukim pakai batas sudah qasar kita. Ni. Kita tengah duk semayang tak habis lagi. Baru baca Fatihah baru. Tapi niat kata nak bermukim di sini. Jadi putus musafir lah. Apabila dia niat nak bermukim semata-mata nak bermukim dengan dia tak tentu ke hari, tak tentu kata sehari ke 2 hari ke 3 hari tak tentu lagu tu, semata-mata dia niat kata nak bermukim saja. Walaupun dia niat nak bermukim tu di dalam tengah-tengah duk semayang sekalipun, dia putus dah musafir. Apabila putus musafir tu tak boleh lah qasar. Mu kena buat penuh 4 rakaat dah. Walaupun mula saat ni kita niat qasar tapi automatik apabila mu putus tu kena buat penuh 4 rakaat. Dengan sebab dia putus musafir dah. Dia kita nak boleh qasar ni syarat dia kata syarat dia mesti kena berkekalan perjalanan tu. Dia kata berkekalan musafir kita tu di dalam takbiratul ihram hingga sampai salam. Dia ambil daripada takbir sampai salam tu kita duk kekal dalam musafir. Jangan putus musafir. Kalau diputus musafir tu mana kata tak boleh qasar lah. Tak boleh qasar lah. Putus musafir kan payah. Dia pada ayat saat ni kalau kita niat bermukim tu putus dah. Tu. Bermula harus bagi orang yang musafir, dia kata yang harus musafir yang harus ni tak qasarnya itu ia jamakkan semayang asar dengan zuhur. Boleh kita buat hipung sekali. Mana kata 2 semayang ni kita hipung buat di dalam satu waktu. Dan isya dan maghrib boleh kita jamak takdim ataupun jamak takhir boleh belaka. Dia nak buat jamak takdim boleh, jamak takhir pun boleh. Ikut kita pilih. Tapi kalau kita tengah duduk di dalam perjalanan, tu dia sunat kita buat takhir. Tapi kalau kita berhenti, berehat ke, masa kita berhenti waktu semayang ke tu, tu dia sunat buat jamak takdim. Dia time kita berhenti waktu masuk bawah malak kita pun berhenti bawah malak. Dia mana satu tu kita buat jamak takdim lah. Tapi kalau kita tengah duk berjalan tu di masuk waktu tekah tu kita buat takhir lah malak. Dia segi afdal lah. Tetapi dia kata meninggalkan jamak itu afdal melainkan bagi orang yang ada pada dirinya benci. Dia kata kita tinggal jamak tu afdal. Jamak ni kurang molek. Jamak ni dia kurang molek. Dia kurang afdal lah. Nak afdal ni kita semayang masing-masing. Zuhur semayang dalam waktu zuhur, asar semayang dalam waktu asar, tu molek kali. Sebab apa kata kurang molek? Sebab dia kata kita semayang di luar daripada waktu dia. Sebab kata asar ni, kita ambil fardu asar tu pergi semayang dalam waktu orang lain. Dalam waktu zuhur, bukan waktu dia ada. Zuhur pula kita pergi semayang dalam waktu asar, mana kata luar daripada waktu dia.
hak tu dia kata kurang afdal lah. Dia nak afdal ni zuhur semayang dalam zuhur. Asar semayang dalam waktu asar. Hak tu afdal. Dari segi afdal tu cerak dah. Dia kata kita semayang jamak ni dia kata kurang afdal lah daripada kita semayang di dalam waktu dia masing-masing. Tapi dia kata bolehlah kita kita buat jamak. Dia kata harus kita buat jamak. Tapi di segi afdal tu kurang lah. Dia. Melainkan dia kata bagi orang yang ada pada dirinya benci. Dia untuk kita nak buang daripada sifat benci qada tu, hak tu tak apa. Dia kena qada. Ataupun syak pada harusnya harus qada. Kalau dia syak kata boleh qada tak? Sekali kata boleh, sekali kata tak, di segi dia tu dalam hati dia tu kurang mana bab qada ni. Kalau itu orang tu dia kata afdal dia qada lah. Ataupun jikalau kerana dapat jemaah pada jamak, kalau misal dia semayang jamak tu dia ada jemaah, tapi kalau semayang dalam waktu dia tu dia tak ada jemaah, hak tu lebih molek kita buat qada lah, sebab kita buat jamak lah. Jamak tu dia dapat jemaah. Hak pesen ni dia kata afdal kita buat jamak. Maka tiada dapat pada yang meninggal dia, maka segala surah ini dia kata afdal kita jamak lah. Dua tiga perkara saat ni. Mana kata afdal kita buat jamak lagi. Hak dua tiga masalah saat ni. Tapi kalau tak ada sebab tu dia kata kita semayang dalam waktu tu dia kata lebih afdal daripada kita buat jamak. Tu. Kita tengok lagi. Dan adalah syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim. Kalau kita ambil anu sikit deh. Kita ambil anu sikit. Molek bunyi tak baca nak bunyi. Kita ambil anu sikit lagi. Kita tak syarat jamak takdim situ nah. Molek kita baca anu lagi deh. Cara murtad apa bunyi penting tak ni. Ni kita ambil tahu dulu. Sebab bunyi pun kita tak baca ni. Nah, ambil ni lagi. Ambil cara bab murtad. Ni penting tak deh. Bab ni penting tak. Kita ambil kitab ni lah deh. Hak ni cara bab ni murtad ni. Haka mana martabah faqala bisawir kubi'au inna Kodok mana ni akan saya tu Pak. Dia kata au inna nubuwata muktasabatun. Ataupun dia kata kenabian tu boleh diusaha. Kalau siapa dia nak jadi nabi itu usaha boleh. Dengan bahawa dia banyak buat amal kan dia kata boleh jadi nabi. Orang ni pun dia kata kafirun kafir. Dengan sebab dia ayat tak ada dah nabi. Nabi ni akhir sekali dah. Selepas daripada Nabi kita ni dia kata tak ada Nabi hak Allah Ta'ala nak latih jadi Nabi baru, tak ada dah. Kalau dia pergi kata boleh diusaha untuk nak jadi Nabi, dia kata kafirun kafir ni. Dia au inna martabaha, ataupun bahwasanya martabak nubuwah, martabak kenabian ni tunalu dapat dicapaikan. Mana kata boleh kita capai martabak nubuwah, martabak nabi. Pangkat nabi ni dia kata boleh kita capai, boleh kita usaha bi safail qalbi, dengan bersih hati. Kalau satu orang tu dia hati bersih lah, dia boleh capai pangkat nabi mana orang ni.
Dia. Kalau siapa dia i'tikad lagu ni, dia kata orang tu kafirun kafir. Jangan dia ni banyak ni bab jadi kafir ni. Ataupun sadaqal anbiya'u, dia kata jika benarlah oleh segala anbiya iaitu nabi-nabi fima qaluhu pada barang yang berkata mereka itu anbiya huwa akan dia kamat. Kalau misal kata betul lah barang hak nabi kata tu lah, hak nabi duk royak kita tu, kalau betul lah dia kata najauna, nusaya terlepaslah oleh kita. Orang dia dikafirkan lah. Kalau dia kata jika benarlah barang hak oleh nabi kata ni, mana kata nabi duk royak kata kita klik sana esok balah ni nak berlaku kiamat balah ni benar hak nabi duk royak semua tu. Dia kata kalau betul lah, kalau betul. Mana kata dia tak yakin lagi kata betul tak betul. Dia kata kalau barang hak nabi duk royak daripada agama dia duk royak, kalau betul lah najauna nusya, terlepaslah kita daripada azab neraka. Kita selamat klik sana esok kalau betul hak nabi royak lah. Bermakna tak tahu lagi kata betul tak betul. Orang ni kafirun kat kafir sebab dia syak. Mana kata dia syak barang hak nabi royak. Sebab dia kata kalau betul, mana kata dia duk syak barang tu. Kita tak boleh kata kalau betul dah, kata yakin kata betul dah. Kita kena yakin kata barang hak nabi royak tu. Nabi royak kata nak berlaku kiamat pada masa semualah titi sirat mustaqim surga neraka semua dia royak tu. Bukan kata kalau dah, maka kata tu yakin dah. Ni dia kata kalau betul lah hak nabi royak tu, kalau betul. Makna kata dia tu duk syak lagi lah. Kalau betul lah hak nabi duk royak tu, najauna nusaya, terlepaslah kita, selamatlah kita. Orang ni beringat ni, orang kita ni kalau tak perhati sungguh-sungguh ni, kecek pen dia tu, pegangnya dia tu, kadang-kadang tak khabar kata dia tu gedung tu. Jadi kafir dah. Sebab tu kita kena belajar bab ni. Dia kena reti bab ni. Banyak orang tak reti ni. Banyak kan orang mulut bah lagi. Pegangnya etikad pun gitu gak. Dia hanyut pergi semata-mata, tak tahu kata mau pegang lagu tu musyak tu nah. Seolah kata mu tu tak yakin lagi hak nabi royak sana. Sebab kalau mu yakin tu tak kata gitu. Tentu kita kata cerak dah. Ni dia kata kalau. Kalau betul lah hak nabi royak tu, kalau betul. Bermakna kalau baru dia tak yakin lagi kata betul tak betul. Dia kata kalau betul dia kata kita ni selamat. Orang tu dia kata kafirun dengan sebab dia tu tak yakin lagi apa hak nabi duk royak tu. Dia duk dalam syak lagi hak nabi royak tu. Orang ni dia kata kafirun, jadi kafir sudah. Ni kita nak royak reti. Banyak orang kita ni kena reti bab lagu ni. Ataupun dia kata macam ni. Allahu ya'lamu anni fa'altu kaza wa huwa kazibun fih. Ni dia. Dia kata Allah Ta'ala ya'lamu, Allah Ta'ala mengetahui anni bahwasanya aku ni fa'altu kaza, aku memperbuat bagian-bagian. Allah Ta'ala dia tahu kata aku duk berbuat bagian-bagian lah. Wa huwa kazibun fihi, walhal Allah Ta'ala dia kata kazibun, yang dusta lah padanya pada kaza-kaza. Dia kata Allah Ta'ala tu dusta. Fihi pada kaza tu. Hak tu pun cerak dah, dia kata Allah Ta'ala kazibun. Kazibun ni dia kata Allah Ta'ala tu dusta. Orang ni kafirun kafir dia. Sebab dia nak royak kata kalau bersabit dengan hak Allah Ta'ala, semualah hak dalam Quran ni, semua dia kata benar habis dalam Quran. Kalau siapa pergi kata dalam Quran tu kazibun, dusta hak dalam Quran tu, orang tu kafirun kafirah. Ni nak royak. Tak yakin dengan Quran lagi. Dia kata mutirna bin najmin kaza. Mutirna dia kata dihujangi akan kami
dihujangi akan kami dengan bintang bagian-bagian. Ni hujan turun ni, dia kata yang boleh hujan turun ni bintang ni. Bintang ni dia buat hujan turun. Agak pegang tu dia. Pegang bintang. Najmin ni bintang. Dia kata mutirna, dihujan akan kami ni. Dia kata apa dia? Binajmin. Dia. Dengan apa? Dengan bintang kaza bagian-bagian. Bagian-bagian tu dia ayatlah kata bintang tu bintang ni. Bintang ni dia waktu hujan, bintang ni dia waktu hujan. Dia. Muridan dia kata hal keadaan mahanakilah ia anna lin najmi buasanya bagi bintang saat ni taksiran fihi boleh beri bekah padanya pada kaza pada bagian-bagian. Dia kata bintang ni boleh kuasa beri turun hujan, beri bekah pada turun hujan. Orang tu dia kata kafirun kafir. Kita nak ayat kata hak beri bekah ni bukan bintang dak. Lain daripada Allah Taala tak ada sesuatu yang boleh beri bekah. Dia pergi kata bintang ni boleh beri bekah, boleh menurunkan hujan. Tu dia. Banyak orang dulu duk pegang. Bintang ni, bintang tu. Dia waktu orang benar ni, waktu orang benar tu. Dia. Dia tak pergi pada Allah Ta'ala dah, pergi pada bintang. Ada waktu orang rezeki pun bintang, ada waktu orang hujan pun bintang. Semua bintang habis. Tu dia panggil sesak pegang lagu tu kafirun kafir sudah. Orang Islam dia tak boleh pegang dengan bintang. Kita kena pergi pada Allah Ta'ala. Dia. Waman qala dan barang siapa yang berkata iaman. Inna nabiyana bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni karena adalah ia Muhammad ni dia kata aswada hitam. Dia kata Nabi Muhammad ni kulit hitam. Tu dia. Gedung tak? Kafirun kafir nah. Tu dia. Tu dia. Soalnya kata dia menghinakan Nabi kita. Dia kata Nabi kita Nabi Muhammad ni katakan aswad. Adalah Nabi itu dia hitam. Tu dia. Padahal Nabi ini dia royak dah. Putih kemerahan. Nabi ini dia panggil sifat khalqi ya. Sifat khalqi bagi Nabi. Khalqi ini dia masuk dalam hadis tak? Hadis ni dia terpecah banyak. Setengah daripada hadis ni dia panggil hadis aqwal, hadis af'al, hadis takrir, hadis khalqi, hadis kuluki. Tu banyak pecahan dia. Khalqi ini dia panggil sifat asal bagi Nabi kita. Sifat asal kejadian Nabi kita ni supaya kata Nabi kita ni kulit putih, tubuh belah ni. Tu dia panggil sifat khalqi. Kuluki pula sifat hak pesing perangai Nabi. Perangai Nabi ni tak biasa duk maki orang. Perangai Nabi ni tak biasa duk supah. Supah laknat tak biasa. Nabi ni dia kata tidak adalah sababan orang yang banyak panggil memaki. Wala la'anan. Tidaklah Nabi ni orang yang banyak laknat. Tu dia panggil sifat kuluki. Dia panggil masuklah hadis ke. Hadis kuluki. Dia panggil hadis yang menunjuk di atas perangai Nabi. Perangai Nabi dia tak biasa maki orang. Perangai Nabi ni dia tak biasa supah laknat orang, tak biasa. Tu panggil dia hak tu kuluki. Hak ni dia panggil khalqi. Khalqi ni makna sifat asal kejadian hak Allah Ta'ala jadi bagi Nabi kita supaya kata putih. Tu dia. Dia kata Nabi itu hitam. Au laisa bi Quraisyin, ataupun Nabi Muhammad ni bukan bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy hak lebih molek sekali. Tapi dia kata Nabi ni bukan bahasa Quraisy, bahasa rendah Nabi ni kata. Au Arabiyyin, ataupun Nabi ni bukan bahasa Arab. Dia bukan bahasa Arab Nabi ni. Orang tu pun kafirun enggak kafir. Au Insiyin, ataupun Nabi ni bukan jenis manusia. Jenis jin. Dia kata Nabi jenis jin bukan manusia. Orang ni pun dia kata kafirun. Kafir tak boleh nah.
Mu kena royak betul ni, Nabi kalau manusia, mu kena royak manusia. Kalau mu kata Nabi itu bukan jenis manusia, bahkan dia jadi jin kerana orang tu kafirun kafir sana. Au la adri ahwa lazi bu'isa bi Makkah au mata bil Madinah. Okay, nah? Ataupun dia kata la adri, tidak aku tahu, ahwa adakah ia Nabi ini allazi bu'isa bi Makkah, ialah yang dibangkit di Mekah, au mata bil Madinah, ataupun mati di Madinah. Aku tak tahu. Kata Nabi Muhammad ni dibangkit di Mekah ke mati di Madinah, aku tak tahu. Tu dia. Ataupun supaya dia kata kafirun enggak. A'azanallahu minal kufri. Dia kata mudah-mudahan dia melindunglah akan kita oleh Allah Ta'ala minal kufri, daripada sifat kufur ni. Sifat kafir ni. Wa hamana, dan memelihara Allah Ta'ala akan kita mimma yajur ilaih, daripada barang yang menarik iama kepadanya, pada kufrin, kepada kufur. Barang yang nak heret kita pergi pada kufur tu, kita minta Allah Ta'ala pelihara jangan. Takut-takutnya dia benda ni dia heret kita, dia menarikkan kita pergi pada kufrin, pada kufur tu, takut kali. Sebab tu di sini sebagai doa kita minta doa hamana, dia kata hamana mimma yajur ilaih, dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara akan kita daripada barang yang menarik kepada kufrin, pada kufur. Kita semula sekarang ni lah. Kita mula kat ni lah. Molek 8 lebih deh. Ni molek kat kita mari cara bak bak cara-cara takut jadi jatuh agama ni. Ni banyak kita tengok orang kita ni pun hak tak apa faham mana tu. Kadang-kadang ada benar-benar lagu ni. Sebab tak reti ni kita noyak. Tapi bila kita faham dah tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni tujuan kita belajar ni dia dah untuk nak peliharakan diri kita, supaya takut jadi kufrin, jadi kufur dan sebagainya. Kita mula nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ta'alaina wa sallallahu alaihi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilma ma 'allamtana farjud inda hajatina ilaih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada. Allah. Tadi mau kata. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.